Memang Datuk Najib kata kita ubah cara hidup, gaya hidup kita. Yalah, kita pakai baju ribu-ribu, kita boleh ubahlah jadi baju ratus-ratus. Kalau kita pakai baju harga RM4, nak ubah pakai singlet. Saya fikir tak menusabah jawapan itu. Orang yang tak faham penderitaan rakyat, pemimpin-pemimpin yang tercabut dari akar perjuangan rakyat. Pemimpin ini bukan pemimpin UMNO yang sebenarnya. Ini hanya pemimpin UMNO yang rakus, yang zalim, yang rasuah, yang menindas rakyat. Yang ini yang ada pada kita. Dan sebab itu saya mengajak ahli-ahli UMNO, sudahlah. Sudah, bukan sekali lama, sudah. Buat apa orang tendang kita pun, tak apa. Orang curi duit kita pun, tak apa. Tipu terang-terang pun tak mengapa. Menteri yang tokek judi pun tak mengapa. Ketua polis tokek judi pun okey. Perangai apa manusia ni? Yang atas kita dah tahu, yang bawah yang jadi bodoh. Sebab apa? Bukan saya marah, saya nak bagi tahu. Kerana yang kita buat tindakan seperti ini membebankan diri kita, merosakkan generasi kita.